Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bermula, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu sebagai moderator anda pada malam ini. So, nama saya Muhammad Adib Aiman bin Muhammad Zamri. Saya adalah moderator anda pada malam ini di majlis ataupun kita panggil Zoom meeting Ugrade Success Preview, program mingguan Ugrade pada online Zoom meeting. So, saya sebagai one of the staff di Ugrade International, so handle bahagian Zoom meeting ni. InsyaAllah kita sama-sama gabung aura dengan leader-leader supaya kita dapat berkongsi pengalaman dan juga peluang kepada anda semua pada malam ini. So, tanpa membuang masa lagi, saya ingin kita sama-sama baca Al-Fatihah sebagai pembuka majlis kita pada malam ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta Amin. alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okay, so izinkan saya untuk bermula sedikit berkenaan dengan background company. Okay, so untuk lebih memudahkan, kita juga ingin buat Zoom kita pada malam ini simple dan juga padat, supaya kita semua dapat faham dan juga dapat sampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Okay, so jom kita sama-sama tengok video background company. Okay. Dengar tak? Ada? Tak ada suara? Tak ada suara. Okay, kita. Selamat datang ke Ugrade International. Ugrade International ditubuhkan pada Disember 2019 dan telah dirasmikan pada 29 Februari 2020 di PWTC Kuala Lumpur. Ugrade International Sdn Bhd telah diterajui oleh dua insan yang luar biasa. CEO Tuan Haji Muhammad Taufik Samsudin, seorang usahawan muda yang berjaya dan berpengalaman, telah mendapat pelbagai pengiktirafan dalam dunia network marketing. CTO Tuan Haikal Abdul Rahman berpengalaman luas dalam bidang pengurusan dan pentadbiran, kini menguruskan di bahagian operasi kilang dan pengurusan. Ibu pejabat Ugrade International bertempat di Kota Damansara, kini lengkap dengan pasarananya. Manakala di bahagian kilang, ia dikendalikan oleh kaki tangan yang berpengalaman dan terlatih. Kilang yang berstatus GMP lengkap dengan CJ halal dan MISTI bagi memastikan produk-produk Ugrade International berkualiti tinggi, selamat dan berkesan. Ugrade International memiliki 8 rangkaian produk berasaskan kesihatan dan kecantikan serta mendapat permintaan yang tinggi. Dalam masa 3 tahun setengah, Ugrade International telah membuka pasaran di 38 buah negara dan akan melebarkan lagi empayarnya ke seluruh benua. Dalam masa yang singkat, Ugrade International telah menerima pelbagai anugerah di peringkat tempatan dan antarabangsa sebagai sebuah syarikat yang diiktiraf. Untuk memastikan lebih ramai usahawan yang berjaya, Ugrade International telah menyediakan pelbagai program latihan dan bimbingan yang dilengkapi dengan modul-modul terkini. Ugrade International telah menyediakan satu peluang yang sangat besar dan mengalu-alukan kehadiran anda. Discover the greatness within you. Okay, so kita dah dapat. Jadi kita punya background company kita serba sedikit. So sekarang ni, okay, tiba masanya untuk saya menjemput. Sebelum tu, saya rasa pada malam ini kita semua bertuah, agak bertuah. Kerana bagi saya, speaker kita pada malam ini bukan speaker yang biasa. Sebab apa saya cakap begitu? Sebab speaker pada malam ini adalah orang yang dah pun berjaya. Dah pun berkelas sebagai jutawan sebelum ini. Kiranya bukan orang yang biasa-biasa, bukan setahun, bukan 2 bulan baru buat dalam network marketing, tapi orang yang dah pun bergelar jutawan di dalam network marketing. So, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput dan mempersilakan leader kita yang pertama ataupun speaker kita yang pertama pada malam ini untuk berkongsi berkenaan dengan kalau nak sentuh berkenaan dengan background company, marketing plan, produk dan sebagainya. So, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Puan NB
untuk berkongsi dan bercerita berkenaan dengan Ugrade International pada malam ini. Dipersilakan Puan Nanti. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengar Alright. Waalaikumsalam. Dengar. Syukur Alhamdulillah kehadrat Allah SWT kerana mempertemukan kita pada malam ini. Dan memang terasa dia punya aura dia bila kita melihat background company tadi yang telah ditayangkan. Begitu menerujakan. Dan terima kasih kepada moderator kita iaitu Encik Adib kita yang telah memulakan langkah pertama untuk kita meneruskan langkah seterusnya. Begitu kan. Okey. So, seperti mana yang kita sedia maklum dan kita ketahui tentang Ugrade International, alright, seperti mana yang kita telah lihat daripada tayangan tadi tu, apabila sesuatu yang ditayangkan ataupun yang digambarkan ataupun yang telah disediakan sebegitu rupa, sebenarnya syarikat ini telah pun sukses. Kerana apa? Kerana kita melihat daripada sudut yang digambarkan tadi, daripada peringkat awalnya termasuk board of director ataupun CEO pun ada di dalam video tersebut menandakan bahawa Ugrade International bukan hanya sekadar suka-suka, tetapi Ugrade International ingin membawa sebenarnya bukan sahaja kita, tetapi kita kepada dunia khususnya. Begitu kan. Sedap pula kata begitu ya. Kan? Alright, so Alhamdulillah dengan adanya company seperti ini, sebenarnya itu adalah satu platform yang bagus kepada kita untuk berubah ataupun untuk mengubah sesuatu daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Dan yang paling menariknya, selain daripada company yang telah menyediakan prasarana yang cukup lengkap dan bagus, produk juga memainkan peranan yang sangat penting. So, kenapa saya mengatakan sebegitu? Hari ini, rata-rata kita melihat sebenarnya kejayaan sesebuah syarikat itu bukannya hanya kepada sekeping kertas tanpa ada produk di hadapannya. Kalaupun ada tuan-tuan dan puan-puan, yang itu kita tolak tepi dulu. So yang kita nak berkongsi adalah sebuah syarikat yang menyediakan peluang ataupun yang menyediakan sesuatu yang ada kita nampak jelas dan nyata. Sebab bila berkaitan dengan perniagaan harus ada jual beli, ada orang kata urusan jual beli di mana ada produk, ada duit, ada produk. Dan alhamdulillah hari ini produk yang tersedia dalam syarikat Ugrade International ini bukannya kaling-kaling produknya. Dan produk juga adalah hasil daripada gabungan bahan-bahan yang bukan daripada dalam negeri tetapi juga di luar negara khususnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hebatnya syarikat Ugrade International ini kerana kita melihat dia bukan daripada satu sudut sahaja, tetapi kita melihat ia ke arah global macam tu. Dan kita lihat dekat skrin ni kan produk-produk yang ada di dalam syarikat Ugrade. Okey. Dan kita kena faham juga apabila berkaitan dengan produk yang ada dalam syarikat Ugrade ni, sebenarnya untuk kita berniaga ataupun andai kata kita tak nak berniaga sekalipun, kita nak tengok produk mungkin untuk kesihatan diri kita, untuk diri kita, first sekali kita kena faham dan kita kena tahu dan kita kena percaya apakah fungsi, apakah peranan yang ada dalam produk-produk tersebut ataupun produk yang dibawa oleh Ugrade International. Okey. Bercerita nak jadi hebat,
bercerita nak jadi orang kaya raya, sebenarnya ia bermula daripada permulaan. Okey, hari ini kita nak berkongsi tentang produk Ugrade International ni, dan saya tak nak mengupas begitu panjang lebar dan dalam tentang produk. Kerana produk-produk ini kita faham apakah fungsi, apakah peranan produk itu sendiri. Contoh, apabila kita menyertai Ugrade International, bila kita berjumpa dengan orang yang memperkenalkan kita kepada produk, maka dia telah pun berkongsi apakah peranan, apakah penting, apakah ini kepada produk tersebut. Jadi sekurang-kurangnya kita dah tahu apa itu UG Care. Kita pun mungkin dah tahu apa itu UG Proactive. Kita pun dah tahu apa itu UG Anti-Top dan juga UG Cafe contohnya, kan? Sebab apa? Sebab apabila kita diperkenalkan, kita mungkin ada masalah. Contoh, masalah itu berkaitan dengan apa? So kalau kita jumpa dengan orang, kita ada dua sebab kenapa kita nak berkongsi tentang produk. Pertama, kita nak berkongsi produk untuk kegunaan, mungkin untuk kesihatan, mungkin untuk mereka nak jaga keterampilan, nak jaga orang kata apa, daripada sudut yang kita lihat apa yang diorang tu nak. Contoh. Yang keduanya, mungkin disebabkan dengan produk ni mereka nak mencari income. Okey, mereka nak cari duit. Mereka nak jana pendapatan. So macam mana nak jana pendapatan contohnya, kan? Ia bermula dengan produk. Sebab itu hari ini kita kaitkan produk yang ada dalam syarikat Ugrade International ini lebih kepada suplemen untuk luaran dan juga dalaman. Dia dah ada dah untuk luaran apa, untuk dalaman apa, kenapa perlu kita mengamalkan produk ni dan untuk apa, semua telah jelas. Dan sekiranya kita tak jelas, kita tak faham, jangan segan untuk bertanya. Ataupun kalau kita tak tahu lagi, kita kena belajar. Kalau kita segan bertanya, kita akan sesat jalan. Dan kalau kita tak mahu belajar dan kita tak tahu apa kelebihan yang ada kepada produk-produk tersebut. Sebab tu hari ini kita sebenarnya dah lebih ingin berkongsi sebenarnya tentang bagaimana kita nak meyakinkan orang, bagaimana kita nak beritahu kepada mereka di luar sana produk-produk yang ada dalam syarikat ini dapat membantu kesihatan. Itu saya ulang sekali lagi, untuk kesihatan. Dan di sebalik untuk sihat itu sebenarnya ia boleh ke arah untuk menjana income. Sebab itu hebatnya produk-produk kita ini orang kata apa, lebih kepada ke arah tersebut, lebih kepada perkara-perkara yang kita memang inginkan. Dan hari ini rata-rata di luar sana kita lihat berbagai-bagai permasalahan, bukan sahaja daripada sudut ekonomi kesihatan, tetapi juga termasuk daripada sudut ekonomi keuangan, ekonomi pekerjaan dan sebagainya, yang menyebabkan rata-rata ramai hari ini orang hilang arah dan juga hilang keyakinan macam mana nak memulakan sesuatu dengan lebih baik. Nak bermodal, modal tak ada contohnya. Nak buat produk sendiri tak mungkin. Dan inilah salah satu cabang yang terbaik. Anda kena fahami apakah produk yang ada dalam Ugrade International itu sendiri. Penting ke produk? Okey. Kalau orang tanya, penting ke produk? Sangat penting. Kerana tanpa produk, apa yang ingin diniagakan pun takkan menjadi. Ini daripada sudut perniagaan. Sebab itu ramai orang cakap, NB, saya dah cubalah bawa UG Care ni, tapi orang tak nak. Dia kata apa? Dia kata mahal produk kita. Produk UG Care ni mahal. Dia kata macam tu. Sebenarnya, dia tak mahal. Produk UG Care ni sebenarnya adalah yang terbaik, dengan kandungan, dengan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan daripada kayangan. Bukan perhan punya. Itu di antaranya. Bahan-bahan yang digunakan di dalam produk Ugrade itu sendiri adalah yang bertaraf VVIP. Dan bila kita melihat apakah bahan-bahan yang diletakkan dan apakah fungsi bahan tersebut, dan itulah nilai kepada produk tersebut. Dan kalau kita
dapat fahami, sebab itu saya kata tadi konsep memahami produk itu, memahami apakah fungsi produk tersebut untuk sistem imun badan kita, itulah yang akan meletakkan produk itu di tempat yang tinggi. Jadi kalau kita nak menjual, kita tak pandai dan kita tak tahu apakah fungsi peranan bahan-bahan tersebut, maka tak jadi apa. Sebab itu setiap hari Rabu, kalau kita tak dapat online, kita boleh datang offline, kita boleh belajar, sebab dekat sana ramai di antara leader-leader kita yang berkemahiran tentang produk ini akan sharing kepada anda. Sebab itu kadang-kadang saya kata dengan Adib tadi, Adib, kalau saya nak cerita semua bahan-bahan yang ada dalam produk, ia akan mengambil masa bukannya 1 jam, tapi akan lebih kepada 3-4 jam. Sebab kita perlu menerangkan step by step apakah kelebihan produk tersebut, apakah bahan-bahan dia. Jadi untuk anda lebih peka ataupun lebih faham, kena datang yang berhampiran HQ, sila datang setiap hari Rabu dan tidak dikenakan bayaran, percuma sahaja. Alright, so perlu atau tidak, seperti mana saya katakan tadi, fahami produk tu sangat perlu. Sangat perlu untuk apa? Untuk diri kita. So contoh, saya ada masalah. Macam yang tertera di skrin, anda boleh lihat, anda boleh baca. Kalau saya baca, kalau saya terangkan, memang akan mengambil masa. Okey, apa yang ingin saya katakan? Ada orang kata, NB, saya ada masalah contoh kencing manis. So boleh ke saya makan produk ni? InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Alright, tidak ada masalah. Sebab itu sekurang-kurangnya, dah keluar dah kan? Sekurang-kurangnya, contohnya, kita kena tahu, seperti mana saya katakan dari awal tadi, untuk kita cerita kepada orang yang kita kenal, kita tak mungkin akan menceritakan segala bahan yang ada. Cuma kita akan berkongsi apakah kelebihan dan apakah istimewanya produk tersebut. Contoh, kalau kita katakan UGK ni sangat bagus untuk orang yang ada darah tinggi, ada kencing manis, ada masalah gout, ada masalah kulit, eczema dan sebagainya, sangat bagus. Dan itulah sebenarnya yang orang nak dengar dan orang nak tahu. Apakah testimoni ada, bagaimana caranya, bagaimana untuk kita perkenalkan, dan cara kita bercerita juga haruslah berlandaskan fakta yang sepatutnya. Contoh, kita nak kata dekat orang, makan UGK Plus ni, orang yang tak ada kaki tumbuh balik. Ada cerita macam tu? Boleh takkan? Takkan ada sampai ke tahap itu. Tetapi kalau untuk permasalahan yang mereka rasa logik untuk kita bercerita, kita kena teruskan. Contoh, ada testimoni kena asma, makan, okey. Ada orang masalah sakit kepala pun okey. So kita kena ceritakan masalah yang ada kepada orang yang kita nak berkongsi itu, dan itulah produk yang kita kena ceritakan. Contoh, katalah orang tu ada masalah kencing manis. So kita kata, Kak, akak ada masalah kencing manis apa semua kan, tapi kita duk cerita pasal UG Proaktif. Tak apa kak, kaki tak cantik, tak apa, yang paling penting muka cantik. Kau rasa? Kau rasa macam mana? Kau rasa nak ke? Gitu. Sebab itulah saya katakan tadi, daripada awal apabila kita ingin bersama dengan syarikat ni, kita kena fahami apakah peranan dan apakah fungsi yang ada kepada produk-produk tersebut. Dan itulah yang menyebabkan ramai orang dapat berkongsi ataupun dapat sharing benda tu. Dan ada orang tak dapat. So dia kata, orang tak nak lah. Orang tak nak lah, dia katakan. Dan kadang-kadang dia kata penolakan tu berlaku lebih awal. Saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan semua, kepada sahabat-sahabat semua, mana mungkin hari ini kita bercerita dan hari ini orang berlari kepada kita. Tak mungkin. Kalau mungkin ada, itu adalah rezeki dan tuah kita yang Allah turunkan kepada kita. Itu rezeki kita sebenarnya. Tapi... Hello. Hai Dali. Hello. Ada darling-darling pula ni. Panggil saya ke darling? Jangan sebab saya dah ada abang. Okay. So, apa yang ingin saya katakan dekat sini berkait macam ni, contoh UGK.
nak tahu apa masalah kepada orang yang ada masalah. So kita nak syorkan UG Care ni, kita tengok ada tak testimoni, ada tak apa. So katalah kita pergi, kita tak tahu apa-apa. Telefon, WhatsApp kepada upline, WhatsApp kepada rakan niaga. Boleh bagi saya testimoni tak untuk produk UG Care? Saya tak tahulah penyakit ni ada ke tak ada. Boleh ke tak boleh. Jadi sebenarnya kita dah ada dah persediaan dan kita dah ada dah cara untuk membantu anda. So sebab itu saya katakan syukur Alhamdulillah dalam company Ugrade International ini yang telah pun hampir melepasi 5 tahun ini, sebenarnya semua prasarana dah disediakan. Tugas kita adalah untuk kita buat dan kita membantu orang lain. So kalau anda kata, ada orang kata saya tak boleh jual, jangan cakap perkataan tak boleh jual. Jangan cakap. Tak boleh jual itu adalah daripada kita. Kan? Kalau orang tak nak, contohnya, itu bukan masalah kita. Itu masalahnya mungkin belum sampai masanya. Sebab itu saya selalu menggalakkan kepada kawan-kawan, jangan risau. Produk-produk yang ada dalam Ugrade International ni, kita kena fahami. Kita kena belajar. Minta, ada WhatsApp group, minta. Boleh tak saya nak minta info tentang produk berry? Boleh tak saya nak tahu tentang produk oren? Minta sahaja dalam WhatsApp group, ataupun tak ada WhatsApp group, minta sahaja kepada orang yang memperkenalkan kita. InsyaAllah. Saya yakin sebenarnya setiap daripada kita mempunyai kelebihan. Dan ada orang kata bila dia mengamalkan UG Care ke, mengamalkan berry ke, UG Proactive, tidak ada apa-apa. Sebenarnya bukan tak ada apa-apa. Cuma mungkin belum sampai waktunya. Kita kena ikut macam tu. Kadang-kadang ada orang dalam masa seminggu, 2 minggu nampak kesan. Kadang-kadang ada orang pula dah berbulan-bulan tak nampak lagi kesan. Tetapi masuk bulan yang ketiga, tiba-tiba terus berkesan lain macam jadi dia. Ada juga macam tu kan. Jadi apa yang ingin saya katakan kepada tuan-tuan dan perempuan, jangan rasa yang kita ni tak boleh buat, yang kita ni tak boleh menjual dan sebagainya. Produk tidak ada masalah sekiranya kita faham. Produk tidak ada masalah sekiranya kita sendiri telah mencubanya. Jadi yang paling penting kepada sahabat-sahabat yang dah mencuba, tahu kan macam mana rasanya produk kita, macam mana UG Care, tak ada bawa dalam botol apa semua kan, di dalam sachet je. Contoh saya pegang sekarang ni, nampak tak UG Care ni, dia kecil je, simple je, tetapi kecil-kecil cili api. Kecil-kecil cili api. Tapi kalau kena caranya, insya-Allah dengan keyakinan, dengan bantuan daripada Allah SWT, dengan izinnya, saya yakin perkara yang biasa, perkara tak mungkin akan mungkin. Macam itulah ya. Alright. So, cari. Saya lebih suka kalau kita nak tahu, cari kelebihan produk tu. Sama juga apa yang ingin saya kongsikan dekat sini. Kita ada berapa produk? Katalah kita ada 5-6 produk. Cari kelebihan produk tersebut. Itulah rahsianya. Cari kelebihan produk tersebut dan kita akan kenal pasti siapa yang memerlukan produk-produk tersebut. Siapakah golongan yang memerlukan produk-produk tersebut. Sebab tu kadang-kadang bila kita buka cerita, kita jumpa orang, kita buka dulu dengan UG Cafe. Kita jumpa orang, kita akan buka dulu dengan UG Proactive. Kita jumpa orang, kita akan buka dengan UG Care. Kenapa kita tak buka serentak? Sebab individu yang kita jumpa secara berhadapan tu sebenarnya kita tahu kehendak dia. Contoh, saya jumpa Apple. Ni Apple ada ke tak ada saya tahu. Kalau saya jumpa Apple contohnya, dia mesti lebih kepada apa? Lebih kepada kecantikan. Dia lebih kepada apa? Dia nak sesuatu benda tu yang untuk kesihatan dia. Daripada sudut luaran, dalaman dan macam mana nak mengekalkan keremajaan dan sebagainya. Itu di antara salah satu individu yang berkehendak. Saya nak macam tu. Apakah produk yang sesuai untuk saya? Maka kita akan syorkan kepada mereka ini adalah produk UG Proactive. So, contoh. So, kenapa UG Proactive? So, kalau anda kata kita lihat dekat sini, inilah satu-satunya produk
Yang kita bawa hanya kita spray sahaja. Macam tu. Dan kita bawa ke mana-mana pun, kita akan spray dekat orang pun, orang akan rasa yakin dan orang akan rasa lebih confident. So kenapa? Sebab serapan yang ada dalam produk UG Proactive ni sebenarnya adalah sesuatu yang cepat menangkap. Kalau muka orang tu nampak kelam, nampak cerah cepat. Kalau muka nampak macam jatuh sikit, naik cepat. Macam tu. So satu benda yang kita kena faham. Jadi kalau kita nampak orang tu, dia berkehendak ke arah tu, kita bawa produk ni kepada dia, insya-Allah. Seperti itulah selalunya yang saya pesan dan selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan, kerana bila kita berjumpa individu tersebut, kita kena tahu apakah kehendak mereka terhadap produk tersebut. Untuk kencing manis, kita sarankan apa yang patut untuk orang yang ada masalah kencing manis. Untuk orang yang kurang tenaga, contohnya, adakah produk itu dalam Ugrade International? Ada, iaitu orange contohnya. So kita bagi. Dan sebelum kita bagi tu, kita kena explainkan dekat dia. Macam tu lah lebih kurang. So kalau kita tengok dekat sini tentang UG Proactive ni, bukan sahaja untuk cantik wajah. Mereka yang ada masalah kegatalan kulit dan sebagainya, ia juga membantu. Itu hebatnya. Bila kita berkongsi cerita, maksud saya hari ini, produk daripada Ugrade International ini lebih menjurus kepada kepelbagaian masalah yang ada kepada individu tersebut. Dan kalau andai kata kita katakan untuk masalah sendi, masalah sakit lutut pun, ada cara dan ada produk yang boleh kita bagi. Sebab itu saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak merasa risau dan saya tidak merasa bimbang sekiranya saya berjumpa dengan berbagai golongan individu yang berkehendak daripada setiap penyakit. Sebab syarikat telah menyediakan apa yang dikehendaki oleh individu tersebut. Jangan risau, senjata kita ada. Apakah senjata kita dalam Ugrade International? Jika kita ingin bergerak, iaitu produk-produk yang disediakan. So, Alhamdulillah, kalau boleh bagilah tepukan. Kalau boleh tepuk-tepuklah. Kalau tak boleh tepuk je lagi macam tu kan. Bagilah tepukan kepada syarikat Ugrade International. Lihat macam mana yang kita nampak tertera di skrin ni. Dia kata apa? So, ia sangat bagus untuk permasalahan tersebut. Dan begitu juga dengan produk-produk yang lain, tuan-tuan dan perempuan, jangan risau. Produk-produk yang lain juga memainkan peranan. Tengok dekat sini UG Cafe ni. UG Cafe ni tuan-tuan dan perempuan, ya Allah, ya Tuhanku, sedap nak mampus. Macam tu cerita dia. Kalau kita cerita ke orang, orang tanya, NB sedap tak UG Cafe ni? Sedap. Sedap sangat. Sedap tu kalau kita minum. Tak sedap kalau kita cuba tengok. Gitu. Sebab apa? Sebab tak dapat rasa. Macam tu kan. Jadi, apakah kelebihan UG Cafe ni? Itu pun kita kena tahu dan itu pun kita kena faham dengan jelas. Bila kita faham, bila kita tahu, so kita seronok nak berkongsi dengan orang. Contoh, dia tidak menggunakan gula pasir. Dia menggunakan stevia. Itu salah satu di antaranya yang kita boleh berkongsi cerita. Dan apa yang menariknya untuk mereka yang ada masalah kencing manis, yang orang kata tegar untuk minum kopi, tetapi dah kena kencing manis contohnya, terkilan sangat nak minum kopi. Okey, kita boleh syorkan juga UG Cafe tersebut. Macam tu. Sebab itulah kita kadang-kadang daripada segi untuk kita bercerita dan kita kena tahu kehendak orang bukan kehendak kita. So kalau kita ingin kehendak kita dituruti oleh orang lain, so itu ada masalah kepada diri kita. Kita sebagai orang yang berniaga dan berurus niaga dengan orang, yang paling penting kita kena faham kehendak pelanggan kita. Pelanggan kita ada masalah, pelanggan kita tak sihat itu dan ini. Kita kena mendengar dahulu apa permasalahan kita punya pelanggan kita. Dan baru kita syorkan apa produk yang bersesuaian dan melihat kepada keadaan tersebut. Contoh, kalau kita katakan diorang ni ada masalah ni, kita bagi produk ni dahulu. Percubaan yang pertama. Okey, kalau rasa bagus, okey, ambil. Comparekan jadi 2, jadi 3 macam tu. Supaya dia rasa yang kita ini menghargai
menghargai mereka yang ada masalah tersebut. Kita jangan menekan, kalau kita jumpa orang, kita jangan menekan dan jangan memaksa untuk membeli keseluruhan produk kita. Tetapi untuk peringkat awal, lihatlah apakah kemampuan mereka pada peringkat awal. Kalau mereka tak mampu beli UG Care, kita bagi dia UG Cafe pada peringkat awal. Dia rasa sedap, dia rasa selesa dan dia akan ambil yang lagi besar pada itu. Itulah antara salah satunya rahsia bagaimana kita mengekalkan pelanggan dan pengguna kita untuk bersama kita. Jangan ada tekanan, jangan bagi tekanan. Kalau boleh kita kena bagi kegembiraan kepada mereka yang sakit supaya kesakitan mereka berkurangan. Dan bertuah kerana produk daripada syarikat Ugrade International ini dapat membantu secara tak langsung dan bila konsisten menggunakan, insya-Allah, lihat di skrin kita ada UGN Detox ni dan ini pun antara produk killer yang sangat bagus untuk usus anda. Untuk usus anda, segala penyakit berpunca daripada perut, berpunca daripada usus. Dan kalau usus kita tak bagus, berkeladak macam tu, berkarat macam tu, kita makan apa pun tak jalan. Macam tu. Saya kata dekat Adib tadi 2 je Adib. Tiba-tiba dah banyak pula kan. Dan saya dah mengambil masa yang terlalu panjang lah pula untuk saya berkongsi cerita ni. Memang sangat seronok sebenarnya bersama dengan Ugrade International ni. Dan lagi seronok bersama dengan anda semua yang bersama saya pada malam ini. Dan kadang-kadang nak cerita tu tak cukup setengah jam. Adik bagi saya setengah jam sebenarnya. Tak cukup. Tapi tak apa. Yang penting kita boleh berjumpa di lain kali. Apa yang ingin saya katakan sebelum saya mengakhiri saya punya sesi pada malam ini. Penting anda menjaga kesihatan. Penting anda menjaga kesihatan poket anda juga. Dan bagaimana caranya. Dan kita akan melihat sesi seterusnya. Sesi saya, anda harus yakin dengan produk. Anda harus sayang dengan produk. Anda harus guna produk sebagai pemakanan tambahan anda setiap pagi dan hari. InsyaAllah, saya yakin segala-galanya akan menjadi lebih baik dan terbaik. Anda percaya atau tidak? Hanya menjual kopi, anda bakal menjadi jutawan di dalam Ugrade International. Saya serahkan balik kepada Adib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu pencerahan yang begitu bersemangat, dan juga begitu jelas daripada one of the Iron Lady kita iaitu Puan NB. So, tanpa membuang masa lagi, saya nak menjemput speaker kita yang kedua. Speaker kita yang kedua ini yang saya ceritakan tadi, beliau bukan sahaja seorang guru, bekas seorang guru, tapi sekarang beliau sudah berbelas-belas tahun berada di dalam network marketing dan bergelar 7 kali jutawan. Bukan biasa-biasa. Jadi ayo kita menjemput dan mempersilakan leader yang tidak asing lagi di Ugrade International iaitu Cikgu Azli. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adib. Terima kasih juga kepada MB. Alhamdulillah hari ini saya berduet dengan Puan MB. Dan terima kasih pada semua yang hadir dalam Zoom pada malam inilah. Saya nampak ada 51 peserta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya pada malam ini saya nak cerita sedikit lah macam mana kita nak buat duit. Tapi yang pertama sekali bagus juga MB dah beritahu tadi, dia kata kita jual kopi je. Tapi jutawan. Itu yang paling bagus tu, perkataan tu. Kita jual produk biasa-biasa je. Tapi duit berkepuk-kepuk. Gitu yang kita nak. Betul tak? Kita jual biasa-biasa je buat MLM. Orang biasa buat MLM tak menjadi. Tapi kita tiap-tiap tahun 2 kali, setahun pergi melancong. Contoh pergi ke Jakarta, pergi ke
umrah, pergi ke Bangkok, pergi sana ke sini, itu best tak? Best tak? Dalam Ukraine ini semua dah ada tau. Cuma anda yang nak selam dalam Ukraine ni, nak dapat ke tidak? Itu yang penting sekali. Kalau kita hari ni kita tengok, kita hari ni kalau kita buat, boleh ke saya buat dengan modal yang kecil? Boleh jadi jutawan ke? Boleh ada duit banyak ke? Itu soalan-soalan yang menyebabkan anda rasa boleh tak? Contoh kita nak buka pasar raya, mungkin tak ada 3-4 juta, tak boleh. Pam minyak mungkin dalam 5-6 juta, tak boleh. Kalau tak ada duit, tak boleh, tak boleh. Lain dah orang yang dah ada duit. Okey, management pula. Boleh tak kita buat dalam pasaran sekarang dengan keadaan ekonomi yang sangat-sangat orang kata merudum sekarang. Jadi masalahnya sekarang anda kena ikhtiar cari duit, cari supaya lebih hebat. Macam mana nak buat? Alhamdulillah. Sebenarnya kita hari ni tengok ke depan je. Jangan tengok ke belakang. Kalau tengok ke belakang nampak macam-macam ada. Yang tak betul, yang sengit, itu yang menyebabkan kita tak boleh berjaya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni saya nak kongsi sedikit plan ganjaran kewangan syarikat Ugrade ni. Saya sebenarnya dah terlibat dalam MLM ni dah 35 tahun dah, maksudnya 36 tahun. Okey, sebenarnya kita buat apa-apa pun jangan gopoh, gapah, relax sahaja. Jangan cepat melatah. Buat perlahan-perlahan tapi laju. Itu yang penting sekali. Buat perlahan-perlahan tapi laju. Kenapa cakap gitu? Sebab kita tahu kalau kita buat laju-laju pun jatuh, tersungkur, kuat, sakit. Tapi kalau kita buat dalam keadaan yang sekarang relax-relax je. Sebab Ukraine ni tak ada paksaan. Nak buat hari ni pun tak apa, besok pun tak apa. Slow-slow pun boleh. Boleh dapat duit punya. Setahun dah. Kau menindah dah 5 tahun dah. Tak ada masalah pun. Yang masalahnya kita ni tak buat lagi. Gitu-gitu. Faham tak? Boleh tak? Okey. Baik. Sekarang saya nak beritahu kepada anda, kita ada package kita lah. Kita ada package kita. Kita kena join dulu. Walaupun dengan harga yang murah, yang kecil, yang besar ke, tak kisah. Tapi sekarang, ini di sini, saya ada Ugrade package keahlian ni sebenarnya tak termasuk dengan kos penghantaran. Okey. Kita ada yang paling besar sekali titanium. Siapa yang masuk titanium ni semua bonus akan pulun habis. Platinum ni separuh je. Kalau satu hari itu dia boleh dapat 3,200 je. Chrome ni RM670 je. Basic ni baru dapat RM212 saja. Kita nak ambil yang kecil pun boleh. Boleh, tak ada masalah punya. Jadi sekarang ni kita ada 4 hari lagi untuk siapa yang nak join platinum dan titanium ni. Sebab dia ada offer. Kalau titanium, harga dia 3,600. Gitu. Kalau platinum, harga dia 1,440. Okey, baik. Saya nak bercerita tentang bagaimana kita nak buat duit. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita kena fikir. You, kalau buka kedai apa pun, tak jaga, macam mana boleh dapat duit? Boleh tak dapat duit? Tak boleh. Tak jaga ke orang, kebas kat orang lain. Kita buka kedai makan, tapi sebenarnya kalau kita tak jaga kat kaunter, rasa duit tu kebas. Mana tahu yang tak jujurnya. Di sini tak ada masalah punya. Sebab masuk dalam akaun anda sendiri. Okey, contoh hari ni. Anda menaja satu orang yang masuk join basic ni dapat 2 kotak UG Care. Okey, baik. Anda akan dapat RM51. Kalau ikut dia bagi 2 lah, 10% untuk dalam mortgage. Satu lagi 90% cash grade. Cash grade ni cash wallet. Cash wallet ni anda dapat RM45. RM45 cash. Boleh terus ambil. Boleh terus ambil. Contoh hari ni, saya masuk titanium yang 4,800 ni. Okey, baik. Berapakah saya dapat? Contoh orang bekerja 1 bulan, berapa hari dia pergi? Dia kerja. 26 hari. Tolak. Cuti. Sabtu Ahad. Kalau Kelantan, Pantai Timur, Jumaat Sabtu.
Okey, baik. 26 hari dia bekerja untuk dapatkan 2,000. 2,000 je. 3,000 je. 4,000 je. 5,000 je. Cuba bayangkan satu orang yang anda menaja titanium, anda dapat RM917 cash. Yang lebih tu, 1,000 lebih tu, 1,020 tu, yang lebih tu, maksudnya 100 lebih tu masuk ke dalam mortgage. Itu. Tak apa. Yang tak faham, bukan penting tak faham. Bukan penting. Yang pentingnya, okey, apa nak buat? Join dulu. Kita tak tahu hari ni. Jumpa orang tu, mungkin dia kata, saya nak masuk lah titanium. Kalau anda cakap, bisnes anda boleh bawa tak dalam poket? Bisnes anda boleh tak anda bawa dalam kereta anda? Kedai runcit tak boleh. Kedai runcit tak boleh. Gitu. Boleh. Kita rasa hari ni, di mana saya sedang berada di sini. Contoh hari ni, dengan modal 240, 250 kalau di sebelah Pantai Timur. Okey. Sekarang, apa yang sebenarnya? Boleh tak kalau kita menaja satu orang je? Dia tu sakit lutut, sakit pinggang, sakit kepala, migrain, kecil manis, darah tinggi. Okey, baik. Kolesterol tinggi. Dia dah habis dah produk-produk yang makan. Dia ambil U-grade, UG Care, dia makan saja, dia rasa segar. Cerita ke orang, anda dah dapat RM45 cash. Best Baik. Satu, itu bahagian penajaan. Yang keduanya, ada kanan dan kiri. Ada kanan dan kiri. Saya tak nak tunjuk plan-plan biasa-biasa. Biasa, ni maksudnya kena faham apa yang anda kena faham hari ni. Ada kanan, ada kiri. Kita hanya cari dua line saja. Kanan, kiri. Itu je. Kita dah cari seorang, cari dua orang. Orang yang ketiga, kita kena campak masuk ke bawah. Kalau ada orang. Kalau tak ada, tak apa. No problem. Mungkin atas, yang orang atas akan campak ke bawah. Kita akan dapat satu pasangan. Satu pasang, kalau titanium, okey, ni best. Mudah-mudahnya, sebab kita tak ada masa panjang, satu pasang RM25.50 kalau chrome. Basic. Satu pasang RM25.50 atas basic. Kalau chrome, orang masuk chrome sana, chrome sini. Okey, kanan kiri. Dapat 51. Best tak? Itu dia. Satu orang. Tapi kalau orang lain cari pula, bawah kita cari juga. Apa akan jadi? Jadi salah. Plan-plan, bonus-bonus, semuanya bukan kita yang kira. Cuma anda nak kena tahu saja. Siapa yang kira? Komputer. Komputer. Contoh hari ni, titanium masuk. Satu kanan, satu kiri. Bonus menaja RM917. Bonus pairing dekat RM400 lebih. RM468. Banyak ke sikit tu? Ui, banyak tuan. Kalau kira, dua orang 900 dah 1,800. Campur dengan 400, 2,000 lebih. Dua orang saja. Dah balik modal belum? Orang bekerja tadi 26 hari, dia bekerja nak dapatkan 2,500, 3,000. Anda berjalan, relax je, tidur je. 24 hari. 2 hari je bekerja. Anda dapat 2,000. Dua orang titanium. Contoh hari ni, tak ada orang nak masuk besar. Saya tak pandai bercakap. Biasa orang bercakap gitu. Betul tak? Biasa. Okey, semua orang tak pandai nak bercakap. Bawa je pejabat. Masuk ke dalam Zoom. Itu je. Itu dia. Cuba tengok ni. Ni kalau kita dah yang Adib tunjuk ni. Ini dipanggil kalau masuk Chrome saja. Masuk titanium je. Tak payah titanium lah. Kita masuk Chrome saja. Okey, satu pair tu kita tengok tu. Berapa tu? 88,000. Level ke-12 je. 88,000. Banyak tu, tuan-tuan. Contoh, kenapa orang tunggu sampai pencen? Saya dah hampir 60. Dekat dah hampir 60. Kenapa kita nak tunggu sampai pencen? Buat kerja sampai pencen. Sebab nak dapat EPF. Nak kumpulkan dalam EPF. Dalam ASB dan sebagainya. Bayangkan duit dalam katakan kita buat simpanan.
10,000. Satu tahun, kita katalah 5%. 5%, 10,000. Berapa tuan-tuan? 5%. Kalau 10%, 10,000 dapat 1,500 je. 500 je. Cuba bayangkan hari ini, anda bukan melabur. Anda masuk join untuk buat bisnes. Buat bisnes. Sebab tu saya kata, hari ini orang tak faham. Saya masuk, saya tak buat apa-apa. Saya tak buat apa-apa dapat duit. Contoh, kenapa gitu? Buat apa-apa, dapat duit lah tak dapat. Tapi di sini ada juga orang yang dapat. Contoh hari ini, saya sangat tertarik hati 001 kita, Puan Hajah Nuraini. Okey. Dia beritahu, dia pergi ke London, dia pergi ke US. Duduk 2 tahun sebab PKP. Balik-balik, tengok-tengok, dalam 2 tahun, ada RM250,000. Rasa macam mana? Kita boleh simpan tak RM250,000 dalam masa 2 tahun? Sebab hari ni, kita kena tahu bahawa plan Ugrade ni dia memang terbukti dah. Terbukti dah. Sangat-sangat bagus dah. Sebab kenapa saya join ke Ugrade ni? Tu stable. Nak tu beritahu anda, syarikat ni dah stable. Tak ada masalah. Macam orang yang pergi bekerja. Macam orang pergi bekerja. Okey, kenapa dia? Kenapa stable? Okey, dia dah 5 tahun dah. Tu tengok tu. Income. Ui. Nuraini Rahmat. Berapa? 5,900. Ni orang baru ni. Asma Ali. Ni. Red. Okey. RM5,831.53 ni baru ni. Baru. 2 hari je. Yang ni siapa pula? Siti Aisyah. Okey. 1,000. Yang ini Alhamdulillah. Ini Kak Siti ni. Kak Su ni. Tak silap saya. RM1,029. Tuan-tuan, saya cakap banyak lagi. Termasuklah dengan saya. Saya pernah dapat RM2,600 satu hari. 1,000 lebih, 1,000 lebih. Okey, banyak tak? Saya tak nak bercakap orang lain. Banyak, ramai dah orang yang buat duit dalam Ugrade ni. Jadi, masa kita sekarang, kita kena fikir. Sebab ramai di luar sana masih lagi sedang mencari-cari apa bisnes nak buat dengan modal yang kecil. Modal kecil je. Paling tak ada pun 240. Paling tak ada pun 4,800. Bankrupt pun. Pernah kata tak bankrupt ni? Tak ada. Saya cakap terang hari ni. Kalau kita hari ni uh, uh, nak belajar, kita kena cari guru. Cari cikgu. Bukan cikgu ni, cikgu lain. Tak apa. Yang pentingnya, macam mana kita nak buat? Sebab hari ni kita dah dalam keadaan terdesak. Contoh hari ni, bayangkan hari ni kalau kita tak ada duit. Siapa nak bagi pinjam? Saya cakap tu terang. Orang tak akan bagi pinjamnya. Orang tak akan rasa, aku pun tak nak kawan lah. Nanti dia tak bayar lah. Jadi lari semua kawan-kawan lagi. Itu dia. Okey, baik. Kita hari ni, masa susah ni yang kita terdesak ni. Kita carilah kawan-kawan yang ada terdesak sama-sama. Okey, mari kita blend. Tak faham hari ni, tak apa. Tak penting. Yang pentingnya anda join dulu. Yang penting. Tak join, rugi. Tengok je orang dapat duit. Tengok je Haji Wahyu dapat duit. Tengok je Hajah Nuraini dapat duit. Kak Roy dapat duit. MP dapat duit. Dahsyat. Tu, Asma Ali tu. Tu. Businessman. Masuk juga. Dapat 5,000 tu sekali tu masuk. 5,800. 2 hari je. Kita tengok. Si Pukam. Kena, semua orang kena. Tapi ada yang tak kena. Mungkin ada orang baru. Tak ada hal lah. Saya cakap terang. Itu sebab dia saya kena sebut. Sebab dia upline saya sekarang. Sekarang dah selama-lamanya. Okey, baik. Saya cakap terang. Dia menaja saya. Dia tolong. Biasa, relax je. Tak ada pasangan-pasangannya. Tapi, okey tak? Dia dapat income. Dah nak dapat diamond dah. InsyaAllah. Itu dia.
Yang penting sekarang anda kena buat. Sebab orang akan kata, buat apa nampak hebat lah dia tu. Bukan kita nak menunjuk. Tapi apa buat apa jual kopi je tu. Orang kata tu, jual kopi je. Jual kopi? Boleh jadi jutawan. Ingat mu, bisnes kecil ke? Cuma modal je kecil. Cuma mulut je. Pap, 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 cakap. Tak faham, tak apa. Boleh tanya. Saya pernah bertanya pada orang-orang, Puan, boleh tak saya tolong? Dia kata boleh. Saya kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak join lagi. Kita tak boleh nak tolong orang tu kalau dia tak join. Kalau dia join, bawa orang, kita boleh tolong closing. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya cakap tu terang. Hari ini, kita bersama-sama. Bersama-sama dengan leader-leader yang ada di dalam Ugrade ni. Ramai nak berjaya. Dan anda nak tengok tak orang lain berjaya. Dan anda pun boleh berjaya macam orang yang dah berjaya. InsyaAllah, tuan-tuan. Dan sebenarnya, ikuti Zoom ini setiap minggu. Jangan fikir, saya tak faham, saya tak boleh buat, saya ini. Tak payah, itu negatif punya fikiran. Ayah, buang tepi, buang tepi. Gitu. Walaupun saya cakap ni bahasa dialek lebih-lebih kurang je. Tapi orang tak berapa faham pun tak apalah. Asalkan anda join pada malam ini dan anda tambahkan akaun. Saya dipahamkan, mungkin Cik Adib, saya dipahamkan tak lama lagi. Ni. Nampak dah ni? Apa dia ni? Kopi. Okey. Kita akan buat pastad. Betul dah Cik Adib? Tak dengar? Maksudnya kita boleh register atas kopi ni. Bagus tak? Gitu. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini adalah satu perkara yang sangat menarik. Syarikat buat penambahan baik. Setengah company dia buat penambahan kurang. Penambahan kurang. Pengurangan. Dah lama semakin kurang. Last sekali, tahu company tu. Tak apa anak-anak. Okey, baik. Ya, saya nak sambung sikit lagi. Okey. Bayangkan kita dah bekerja, kerajaan ke swasta ke, dalam masa 30 tahun bekerja. Contoh kalau cikgu 32 tahun, 33 tahun ikut umur lah. Okey, baik. 30 tahun tu bekerja, apa yang anda dapat? Di sini, kalaulah anda kata saya nak buat 5 tahun, 6 tahun saja, 7 tahun saja, apa akan dapat? Rasa-rasa anda kalau buatlah perlahan-perlahan ke laju ke, okey ambil tahu ke, okey baik. Kalau boleh dapat 1 juta, okey tak? Kalau 5 tahun, 4 tahun ni dapat 1 juta income. Tu. Cuba bayangkan pada hari ini, kalaulah Haji Wahid pun boleh dapat setengah juta sekarang, ni masa sekarang. Tak lama lagi, insya-Allah akan dapat lagi banyak. Lagi banyak. Lama-lama kita akan ditolak naik ke atas. Lama-lama orang tengok, rugilah aku tak masuk awal-awal. Dulu orang dah beritahu, itu selalu yang berlaku. Betul tak? Jadi mulai hari ini jangan ambil masa nak fikir. Orang dah fikir lama dah. Saya dah fikir lama dah nak buat ini, nak buat Ugrade ni. Yang penting anda kena buat, insya-Allah. Dan kita tak ada masa. Okey, saya nak beritahu. Kalau kita masih lagi was-was, ini sebenarnya gangguan syaitan. Kalau kita masih was-was, apa akan jadi? Tak boleh jadi. Tak jadi-jadi pun. Tengok-tengok sampai satu hari ni dah bulan ke-6 dah. Bulan Jun dah. Nak masuk bulan Julai dah. Tahun depan raya pula dah. Letih macam ni. Letih tuan-tuan. Gitu. Okey, baik.
saya nak untuk makluman anda pagi ni, saya cakap baik kita buatlah daripada kita duduk tengok saja, daripada kita buat tak tahu saja. Sebab manalah tahu kita boleh bantu orang yang ada masalah keuangan, satu. Yang keduanya, orang yang ada masalah kesihatan, dua. Yang ketiganya, kita pakat-pakat niat lah Allah Ta'ala nak bagi kita pergi umrah sama-sama, ramai-ramai. Dan syarikat ada buat promosi sekarang. Satu lagi, iaitu siapa-siapa yang target sehingga 7 hari bulan 7 nanti, insya-Allah dah ramai orang dah capai dah ni, pergi ke Bangkok. Pergi Bangkok. Nak tahu lebih lanjut, tanya dengan pelayan anda. Pergi ke Bangkok. Nak pergi Bangkok? Best tak pergi Bangkok ni? Oh, saya pernah pergilah. Banyak kali dah pergi Bangkok ni. Tapi memang hebat lah. Memang hebat lah. Memang hebat. Bestnya lah. Tempat shopping yang menarik di dunia. Okey, baik. Tak apa, itu tak ada masalah. Yang pentingnya anda buat. Sempat ke tidak? Sempat. InsyaAllah sempat. Sempat. Ha, kalau kita tak buat pun orang lain buat juga. Kerana itu kita tengok je. Kita babai kau orang naik kapal terbang nanti. InsyaAllah. Dan kita ada lagi masa promosi titanium dan platinum. Masih lagi berjalan. Sehingga 14 hari bulan 6 ini. Lagi 4 hari lagi. 4 hari lagi. Maksudnya, platinum combo kita hanya bayar 1,440 dan juga titanium combo 3,600 untuk Semenanjung Malaysia. Itu dia. Jadi, jom kita buat sama-sama. Dan satu moto saya, kita kena buat jadi kaya, beriman dan tidak sombong. InsyaAllah. Walaupun anda ada perasaan was-was, insya-Allah kalau inilah masanya anda kena ambil ingatan daripada saya. Kita dah berumur, dah lama dah buat MLM. InsyaAllah kali ini jom kita sama-sama jadi kaya, beriman dan tidak sombong. InsyaAllah. Itu saja pada malam ini kongsi saya sebab kita dah bagi masa 1 jam je. Kita start tadi 9 suku. Okey, baik. Jadi jom kita buat dan tidak lupa besok pukul 2:30 kita berada di HQ Kota Damansara. Siapa yang berada di Lembah Kelang, Negeri Sembilan dan sekitarnya yang boleh datang ramai-ramai. Saya pun ada di sana. InsyaAllah kita buat sama-sama dan kita tengok apa yang kita patut nak buat. Dan untuk makluman anda, satu lagi saya nak pesan, saya lupa. InsyaAllah pada 28 hari bulan Jun, kita akan buat satu seminar motivasi di pejabat. Harganya mungkin besok akan diberitahu insyaAllah. Harga tak mahal pun, untuk makan minum saja. Penceramah-penceramah hebat semua. Motivator-motivator yang hebatnya. Berapi, keluar asap kut kepala, kut telinga nanti. Anda akan, tak boleh tahan dah. Okey? Jadi itu saja pada malam ni. Terima kasih banyak. Jom kita buat sama-sama. InsyaAllah. Saya doakan anda berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kembali kepada Cik Adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Azli kita, iaitu one of Iron Man di Ugrade International. So, Cikgu Azli tadi dah menerangkan berkenaan dengan perkongsian lah, lebih kepada perkongsian pengalaman beliau selama berada di dalam network marketing selama mungkin lebih daripada 10 tahun. Saya difahamkan lebih daripada 10 tahun beliau 35, Dik. 35 tahun, bukan 10, 35 tahun. Cikgu Azli berada dalam network marketing itu, usia dia lebih tua daripada saya. Hampir 60. Pengalaman lebih daripada segalanya lah. Beliau telah mencapai jutawan, segala liku-liku beliau sudah tahu. Tadi perkongsiannya begitu menarik sekali. Dan juga sesiapa yang ada persoalan berkenaan dengan marketing plan atau berkenaan dengan produk yang nak tahu lebih lanjut lagi, boleh refer kepada orang yang mengajak anda ke Zoom ini.
boleh tanya ataupun boleh jumpa, ataupun yang berkelapangan yang mana Cikgu Azli inform tadi, yang berkelapangan dan juga berdekatan boleh join esok kita punya Ugrade Success Preview di HQ di lantai 3 di tingkat 3 di Academy Hall. Kita ada buat sharing lah Ugrade Success Preview. Boleh jumpa di Lidah Hebat situ, boleh tanya macam mana cikgu buat ni untuk jadi jutawan. Dia physical touch ni dia berbeza sikit lah aura dia. Okey, jadi jam pun dah menunjukkan pukul 10.15 sharp. Okey, saya rasa kita habiskan, kita tamatkan USP kita pada malam ini di sini. So, kita habiskan, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua 52 orang yang mendengar. So kita jumpa anda di puncak kejayaan. InsyaAllah sama-sama bergelar jutawan bersama Ugrade International. Assalamualaikum InsyaAllah. warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam.